Waalaikumsalam dan salam hormat kepada warga Malaysia yang saya hormati sekalian, khususnya warga Tanjung Malim. Kepada penduduk Tanjung Malim, saya ada satu soalan. Anda tahu tak di mana lokasi Padang Club Tanjung Malim? Anda tahu tak bagaimana keadaan Padang Club Tanjung Malim 10 tahun yang dulu? Sekarang anda pergi tengok bagaimana keadaan. Tak ada tempat untuk main, tak ada padang untuk main. Penduduk Tanjung Malim tak ada padang untuk main. Kepada wakil rakyat, saya kena bagi tahu YB Changgli Kang, Tanjung Malim tak ada padang untuk main. Itulah pencapaian terbaik dalam 2 tahun ini. Sehubungan itu, saya telah hantar satu surat kepada Majlis Daerah Tanjung Malim, mohon penjelasan daripada mereka dalam isu pembinaan Padang Club ini, Kompleks Sukan Padang Club ini. Pada 22 bulan 4 yang lalu, hari ini genap 14 hari. Tak ada jawapan bertulis dari mereka. Oleh itu saya ambil inisiatif sendiri, turun ke Majlis Daerah Tanjung Malim, jumpa pegawai, mohon penjelasan. Penjelasan yang saya dapat seolah-olah tidak memuaskan dan tidak boleh diterima sebab projek pembinaan sukan kompleks sukan itu telah terbengkalai lebih 2 tahun. 2 tahun ni mereka buat apa? So saya ambil keputusan untuk pergi ke balai polis, buat laporan polis. Mohon pihak berkuasa, pihak polis turun menyiasat. Ni laporan polis menyiasat apa sebenarnya telah berlaku dalam isu Padang Club ini. Kalau ada dapati berlakunya salah laku, ambil tindakan tegas kepada sesiapa saja, kerana menyebabkan tak ada padang untuk penduduk Tanjung Malim main. Malu tahu. Wakil rakyat Tanjung Malim saya nak tanya, tak malu ke Tanjung Malim tak ada padang untuk main? Tak malu ke? Dan saya rasalah setiap kali kalau rakyat Tanjung Malim, kalau kami nakkan satu benda daripada wakil rakyat ke sesiapa saja, daripada pejabat kerajaan, kami terpaksa turun padang. Kami kena buat laporan polis, kena bersuara, buat video, kena jumpa media, kena hantar ke SPRM macam tu. Banyak benda kami kena buat, baru kami akan dapat. Itulah yang telah berlaku dalam isu klinik kesihatan Tanjung Malim baru-baru ini. Sekarang Padang Club. Ini pun saya rasa kami kena buat, beri tekanan demi tekanan, baru kita akan dapat satu jawapan. Saya haraplah jangan tarik benda inilah, jangan susahkan penduduk Tanjung Malim lah. Kepada YB Changgli Kang, jangan susahkan penduduk Tanjung Malim. Ribuan terima kasih.